Assalamualaikum dan salam Ramadan. Okey, hari ini Akram bukan buat short film. Hari ini Akram nak orang semua Akram pergi Bazar Ramadan. Hari ini Akram berada di Bazar Ramadan Bangi Session 3. Okey, jom kita tengok apa makanan yang best untuk boleh buat berbuka puasa. Jom. Bang, ini RM2. Baju RM2. Ini dia warna siapa? Yang mana? Dua. Dah ada beli nasi dengan ayam pecik rupanya. Dan satu lagi terbaru, kita ada kuih. Sekarang nanti tinggal lagi setengah jam nak berbuka. Okey, apa lagi? Jom kita balik. Okey, 10 minit lagi kita akan berbuka puasa. So, tada! Ya, ni semua yang akan beli di Bazar Ramadan Bangi Section 3. Kita ada puding yang bawahnya pisang coklat. Dia aku nak try, tak sabar. Dan ada kuih yang dibuat daripada roti. Ni pun salah satu daripada Akram kan. Dan Akram beli nasi dengan ayam, orang panggil ayam pecik lah. Dan ada air keladi. Nanti Akram dah tengok ni nafsu dah makin naik ni. Tak apa, tinggal 10 minit lagi kita akan makan. Okey, finish. Okey, jom kita makan. Sebelum tu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa bika hamdun wa ala rizqika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, jom kita makan. Okey. Sekali akan puding roti. Ya. Sebelum itu akan terlalu haus, mengayu lah. Ini air keladi. Ini sedap. Ini keladi vanila sekarang. Dan ini roti puding. Sedap. Okey, kita try yang ni dulu. Okey. Kita try puding coklat. Ya.
kalau nak beli yang ni dekat Bangi saya suka dia, tapi mungkin ada lah tempat selain tempat tu. Enggak, kalau beli yang ini satu RM5, kalau beli tu ini RM2, dan nasi ni pun ni RM5, nasi RM2, so RM7 lah. Tujuh kali 5 kali 2 RM14 akan habis dalam bulan Ramadan. Tak ada sampai air, so RM16. So kita beli benda yang berpadu-padu lah. Okey, dan kita makan hanya untuk kenyangkan perut, jangan terlalu kena bazir ya. Okey. Nanti kita jumpa di bazar Ramadan di tempat lain ya. Okey, nampak aku di kapal. Bye.